Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. So, hari ni adalah pada 10 Jun 2025. So, sekarang ni kita nak review balik setup Sunlight yang berlaku pada hari ni. Baik, pada pukul 12 tadi, kalau anda lihat dekat sini, pada jam 12 tengah hari tadi, kita identify satu zone yang mana kita panggil ianya adalah sebagai zone Sunlight. Yang mana kalau anda lihat dekat sini, range dia 6 tick sahaja. Okay? Range dia 6 tick, which is dia bermulanya pada 3920, 3914. So, sekarang ni, kita menunggu adanya satu yang kita panggil sebagai candlestick arah. So, kita menanti untuk candlestick arah berlaku. Tapi, apa yang kita lihat pada masa ini, candlestick arahnya berlaku pun agak besar, which is lebih kurang dalam 16 tick candlestick arahnya berlaku. So, this one kita menunggulah sama ada kalau boleh kita nak mencari peluang untuk ianya ada re-entry balik di sekitar-sekitar buffer zone ataupun zone yang kita identify awal tadi untuk kita nak try to participate sell. Okay, kita nak try to participate sell, which is tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan seterusnya lah. So, nak dikatakan sekarang ni ianya bergerak terus turun ke bawah tanpa memberi sebarang re-entry. So, untuk setup ni kita tak dapat entry lah. Okay, walaupun dah ada candlestick arah sell. Siapa yang entry dekat tengah-tengah ni memang bahaya. Alright, siapa yang entry tengah-tengah ni memang bahaya lah. Okay. So, sekarang untuk setup ni kita miss trade. Tapi it's okay. Always a next trade. Kita tengok pula untuk setup yang lain pula nanti. Okay, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.